Saya Hafiz Syam dari interior design dari Industri Hafiz Design. So panel ni melemain saja. Dalam dia kita ada satu ruang untuk kerja-kerja elektrik. Asalnya tempat switch elektrik tu dekat dinding. So kita akan bawa wire dia, kita keluarkan kat sini, dan kita pasangkan switch di sini. So yang ni future kita akan letak glass panel and sliding door kat sini. Dapur ni kita ada satu lagi material yang kita gunakan ialah acrylic door, signature dia. Kitchen, dia bukan glass je, ni acrylic. Kita tengok dia punya staging dia semua tu. Yang ni sebenarnya kita akan ini client request lah, macam mana dia design kita akan tunjukkan 3D. Kita show yang client nak minat untuk ada gold touch sikit. So kita akan letak sini laminate gold lah. Untuk nowadays trend kan orang nak pasang pocket door ni kan. Okay, atas nanti kita letak glass. Ni melemai je ni, semua melemai je. Kita letak glass. Future akan ada lampu kat dalam dia. Ni kawasan fridge.